Aiman terpaling gere. Jual beli berlabur. Call 880066 1 and 4. Have Iman and Aiman who'll help you out. He knows what it's all about. 88 sifar 6614. Pilihan tepat 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 88 sifar 6614. Pilihan tepat. Jangan tunggu lama-lama nanti kena beratur. Ingin jual, ingin beli atau ingin mau cuba berlabur. Perihal rumah, don't gotta stress nak kos apa. Ejen berpengalaman dan bertauliah, Aiman lah orangnya. Episod ini ditajakan khas oleh ejen Aiman. Nak jual, beli atau labur, HDB atau kondo, hubungi ejen Aiman di talian 88006614. Ejen Aiman, F Iman, I Aiman. Bora Mic Check yang terkini. Hai, saya Isa. Saya Yan. Dan saya Mamat. Kami Selamat kembali mendengar Bora Mic Check di Spotify dan juga di YouTube yang ditaja oleh Ejen Aiman. Angkatlah tu. Okey, siapa yang berminat untuk mendapatkan perkhidmatan ejen Aiman boleh terus call di talian 88006614 atau siapa nak follow dekat social media, nak tengok semua listing, nak tengok apa award dia dapat, apa perkembangan ejen Aiman kita. Boleh follow dekat Instagram ataupun TikTok aiman.ruza ataupun Facebook ejen.aimanruza. Beliau merupakan top 5% ejen in Propnex SG Real Estate Agent Excellent Award 2024. Beliau telah merangkumi Gold Award, Propnex Growth Gold Award recipient, Propnex Top HDB Transactor Januari 2025. Ya, betul. Jangan lupa untuk menggunakan promo kod kami BMC ataupun Bora Mic Check. Kalau sekiranya transaction anda berjaya, insyaAllah ada hadiah daripada ejen Aiman kita. Betul. Kalau susah sangat kita nak cari, type saja hashtag yang paling kita sayang adalah hashtag Have Iman in Aiman. Cakap pasal hadiah, ejen Aiman baru balik holiday, dia bawa lah kita oleh-oleh. Tunjuk sikit se. Tak payahlah. Tak payah. Ada ni. Ni buat munch-munch ni. Okey lah, sambil kita rekod boleh Mana kan? boleh tunjuk. Okay. Man, kau balik dari mana, Man? Aku baru balik Bandung. Mana boleh tunjuk? Itu tak ada sponsorship. Oh, iya ke? Tak nampak. Pusing ke apa? Tak nampak. Tapi korang cuba teka tu berapa? Ni Ni $1 Sing dollars. $1 $150 lah. 150. $3 lah, $3 up sikit lah. Okay lah, the in between. $2. $2 ni lah. Oh, cheap. Okay, sir, kasih feedback sikit macam mana rasa dia? Baik. Sejujurnya aku tak rasa lah. Sebab aku nampak dia macam menarik kan, dan murah. Aku beli lah. Okay. Aku beli a few for my current clients yang aku tengah serving. So nanti bila aku jumpa, aku bagi diorang lah. Ya. Tapi aku yang lagi satu tu baik. Dia macam Cream cheese, cream puff. Tapi the biskut punya version. Power tu. Aku cuma nak cakap kepada orang-orang yang pergi melancong, buat beli oleh-oleh. Firstly, terima kasih kepada korang sebab korang ada niat baik. Betul. Aku bukan cakap pasal Aiman. Aku cakap pasal orang sekarang sebab nak pergi holiday kan, kadang-kadang bawa untuk family lah, saudara mara lah, oleh-oleh kan. Tetapi nak kena faham yang macam kita balik kan, kita cakap macam ni sana murah, ni sana murah. Sebab Singapore ni adalah negara import. So bila import tu benda dah jadi lain lah. Kat sana tu negara besar, tanah mereka besar, mereka boleh buat kilang sendiri. Apa-apa. dengar muzik tu. Nampak? Kurang ajar macam ni. Walaupun daripada Bandung Man. Betul. Daripada Bandung, tapi tetap dia punya crunchy dia masih ada Berapa hari, Man? Macam cepat je kau. Aku pergi 1 week je. 1 week. Aku tak boleh lama-lama sangat lah. Asal gelisah ke macam mana? Workaholic Workaholic. Aku actually the 4th day dah macam dah risau. Okay lah, nak balik lah buat kerja. Kau dengan aku sama. Kira macam kalau pergi 2-3 hari, nanti hari yang keberapa otak dah start fikir kerja. Correct. Tapi macam aku selalu nanti talk to myself macam aku kerja
Aku dapat rezeki ni sebab anak-anak aku tau. So right now ni aku nak kena bagi balik ke anak-anak aku masa yang aku dah habis tak dapat bersama dengan mereka. Macam gitu For me, dulu aku really workaholic to the point that bila aku berholiday, aku will still bring work lah. But now aku punya 100% of the time during the trip, I only do work about 10-20%. The rest is aku let my other team members to run lah. Ya. So that's why kalau korang perasan aku punya IG story punya post pun kebanyakannya aku nampak tu apa kawa apa? Kawah putih. Kawah putih. Itu actually aku pergi on Wednesday. Okay. Hari ni baru aku post. Tak kisah, at least ada. So a lot of the things macam usually kan orang that day ambil that day post kan. But aku just enjoy the moment, spend the time. Bila dah patah balik, bila free baru aku do all the other things lah. Man, dia punya zoo kira macam mana tu? Tengok zoo dia best tau. Korang dah nampak video aku nampak. kawan-kawan korang Ada kisah lah tak? Tak lah. Dia safari. Korang tahu the difference between zoo dengan safari tak? Safari dia macam free kan. The animals are free Dia kan. usually is free ranging lah. So the good thing is dia punya haiwan-haiwan semua tak apa nama dia? Terkongkong. Tak terkongkong. It's not being caged. So a lot of the animals are free ranging and kau can feed all the, not say tame animals, but haiwan-haiwan yang tak membahaya lah. membahaya macam lion, tiger ni semua kau tak boleh kasih makan lah. Tapi macam rhino, Rhino. Kau lah. rhino, badak semua. Badak berendam. Apa tadi? Sana badak Sumatera lah. Lembu, kambing, zebra, jiraf, unta ada. Ada juga unta dia cantik-cantik mat. Bila pergi sana aku teringat kau pasal Pakistan ada kan unta. Arab lah. Arab, sorry Arab. So memang gerik lah. I think that is one of the highlights yang aku suka pasal this trip. Pasal aku pun pernah kerja zoo so that's why I like lah. Aku every holiday wajib nak kena pergi zoo. Sebab aku nak terapkan keharmonian zoo kepada keluarga. Yes, aku nak anak aku pun suka haiwan lah. Okay, kenapa zoo tu dipanggil zoo? Sebab dia aku tak tahu. Dia punya ni ke? Dia punya terms ke? Dia punya long form dia. Adalah Zoological lah. Dah berkali-kali pergi zoo pun tak tahu. Aku pergi safari tak pergi zoo. Okay, untuk pendengar kita lah, kalau let's say mungkin ada yang family tengah plan holiday ke, atau macam next year ke, atau next, December ke, kau recommend ke tak tempat yang kau pergi tu? Of course. Aku recommend pergi Jakarta, Bandung. Aku pergi Jakarta, Bandung lah. But you need to really plan properly because the macet there, the jam there is really crazy. Even macam maybe from point A to point B cuma 10 km 10 km usually Singapore dalam 10-15 minit boleh sampai lah. But dekat sana boleh jadi 1-2 jam. Uish. Pasal sana tak ada traffic bro. So everyone is like going Haywire lah. But it's still moving, cuma dia very slow. So kau nak kena plan properly. Aku ada baca kau punya IG story. Kau ada cakap juga certain places yang kalau stroller ke, ada ibu bapa yang kaki sakit kan. Correct. Pasal sana Bandung is dia tempat bukit lah. It's on top of a mountain. Gunung. So kebanyakan dia punya perjalanan is kau nak kena jalan climb a hill. So it's really not friendly for people who have leg issues and bawa anak-anak yang bawa stroller. So Jakarta actually okay lah. Kau nak kena ada stamina. Jakarta, Bandung kau syorkan. Tapi Jakarta is more to what? Shopping ke? Bandung is more sightseeing macam mana? Jakarta is more to shopping. What kind of shopping? Those Indonesian clothes lah. Anything kain. Kain okay. Kau boleh beli kain, kau boleh beli batik, kau boleh beli those streetwear. Aku bought a few streetwear. Kira local brand lah. Local brand. Jakarta more to shopping actually. Tak banyak aktiviti sangat lah. Bandung is more to activity. Yang yang attractive place correct. Yang zoo tu aku pergi, yang safari tu is dekat Bogor. It's about 1.5 hour drive from Jakarta. Not in Jakarta itself. Then Bandung aku went to a few places macam Great Asia Africa. Aku pergi, tak ingat lah saya. A few places lah. That one is more towards macam activity. They call it wisata. Tapi yang itu yang tempat style yang ada China, Jepun, yes, correct. Afrika. Yang aku suka
aku wouldn't say it's cheap lah, but macam the ticket to enter is only about 40,000 rupiah, which is only like what? Not even $5 Per person. per person. Per person. Yeah, it's just that bila kau enter, nanti there will be a few activities yang kau nak kena bayar lah. Contoh aku ada macam naik this basikal yang terapung atas tali. atas tali tu kan. Yeah. That one kau nak kena bayar like 30,000, which is like $2.50. Which pada aku worth it lah. It's affordable lah. Ni fun fair kira. Fun fair best. Harga fun fair. Kau pergi sana bulan 6 school holiday peak period. So kau book kau punya flight bulan 6 ke way back? Itu aku nak kena tanya wife aku. Okay. But from what I remember is bulan 3, bulan 4 kita dah start to plan to book lah. Cheaper lah. Cheaper also not a lot lah. For 7 packs is about 1,001 per person, about 200. Yeah, To and fro. To and fro. Okay lah, okay. Not bad lah. Tadi kau dah sebut pasal kawah putih. Kan? Tadi aku dah baca kat thread. Ni aku rasa coincidence lah. Kawah tu apa? Kawah putih bukan. Ada satu perempuan tu dia post pasal kawan dia ni ada third eye. Jadi bila dia pergi holiday dekat Kawah Putih, dia cakap mostly every rumah yang dia macam every rumah yang bila dia dekat Kawah Putih tu kan, dia akan nampak macam 2 atau 3 benda-benda halus di depan rumah. So kau ada experience benda-benda macam ni ke time kat Kawah Putih? Ada. Aku ada experience bila tengah dekat Kawah Putih tu, aku ada bau-bau busuk. Bau ketiak ke? Tak. Macam bau telur. Rotten egg lah. Tapi kau ada duduk hotel ke? Tak ada? Tak ada. Tak ada lah. Tak ada. Tapi yang bau rotten egg tu actually daripada kawah tu itself. Sebab dia sulfur. Pahala. Betul. Dia bukan bau telur busuk lah. Dia bau yang very pungent dah. Alah, telur busuk lah they call it. Okay, aku ingatkan apa rotten tadi. egg. Okay. Tak adalah, aku tak ada experience apa lah. Sorry Sebab aku tak pergi sana. Kawah Putih tu apa? It's called kawah in English is crater. Crater. Spelling macam mana? C-R-A-T-E-R. Crater. Kereta. Okay. Kereta. Kau pergi Google lah. Okay. Crater. Melayu kereta. Crater. Linggo Melayu punya kan? It's Kereta. actually on a mountain lah. Kira kan mountain ada macam volcano. All that. This one is crater lah. Oh, dia kira macam volcano area lah. Yeah. Berapa degree man sana? Di sana tak panas lah. I think about 20. Apa? Aircon temperature lah. Apa istimewa the Kawah Putih tu? It's just scenic lah. It's beautiful to see. Cantik. And it's sulfur. Dia punya air tu very biru. Dia punya pasir putih. Because it's sulfur. Itu je. Kau go there. Untuk aku that is not the highlight. Because the drive to there jauh gila. Pasal kau nak kena naik bukit all that right. It takes at least 2 hours. But pada aku you should just see it once and then dah lah. Tak payah nak pergi lagi. Like the other attraction aku pergi macam zoo, the safari all that, I will go again. Tapi good for health ke tak? Ataupun kau kena pakai no mask? bro, you need to wear a mask and you can only be there physically for only 10-15 minutes max advisable. Kids and pregnant woman not advisable to be there. So then anak kau macam mana bila time yang kau pergi Kawah Putih tu? Bawa sekali? Bedal je lah. Oh, tawakal lah kira. But we were there for a very short while only lah. Like 10 minutes terus kita jalan. Okay. Kenapa aku tanya soalan yang tadi tu pasal yang nampak tak nampak tu? Kuat sikit Mat. Kenapa aku tanya soalan yang nampak tak nampak? Sebab macam kita kat Singapura, kat negeri lain mesti ada dia punya macam pantang larang. So macam korang ada tak macam pantang larang yang masa kes korang masih praktis, yang dulu mak-mak korang share dengan korang certain pantang larang? Ada? Pantang larang Sebab kita selalu, mak aku selalu cakap kalau kau pergi tempat orang, kau nak ada hormat lah. Sebab dia ada dia punya kepercayaan dia, dia ada dia punya macam adat dia, dia ada dia punya tradisi dia. Jadi mungkin certain tempat ada dia punya pantang larang apa. Contoh so macam, apa yang kau buat selama ni pantang larang? We don't talk about Islam we talk about Melayu lah. Pantang larang. Tak, macam aku kalau standard sampai tempat orang mesti beri salam lah. Beri salam dulu ke. Itu kan pantang larang. Tak lah, maksud aku macam play safe lah. Pantang larang. Lepas tu benda-benda yang tak elok-elok jangan buat lah. Macam benda bodoh ke, benda-benda yang terlarang. Sebab tempat orang kau tak tahu apa. Korang macam tak faham ni soalan aku faham. Cuma kau yang tak bawa kita ke situ. Tak lah, maksud aku is pantang larang lah. Kita generalkan lah. Tak semestinya dia tempat orang
any pantang larang. Sebab kita orang Melayu penuh dengan pantang larang apa. Contoh macam dulu mak aku suruh cakap nanti malam-malam jangan cepit kuku. Tak bagus. Tapi aku tak pernah tanya kenapa. So as budak kita selalu percaya bila orang tua cakap ni jangan buat sebab tak bagus, pantang larang. Jadi tapi, kau dah tahu tak yang example kau bagi tu kenapa tak bagus? Jangan cepit kuku malam-malam. Bila aku dah besar aku tanya mak aku cakap sebab malam takut nanti lampu gelap tak nampak, kau tercepit kau punya kuku tu je. Sebenarnya tak ada macam kau cepit kuku malam-malam nanti mana pergi hantu datang curi kau punya kuku sampai tak ada actually. So ni aku tanya pantang larang. Ada tak pantang larang yang korang sampai sekarang mungkin praktis ke atau korang tahu ni actually kelentong? Faham? Praktis tak lah. Praktis tak. Pernah alami je lah. Macam dulu bila lepas makan depan makan dah habis, jangan kering kerontang, air letak air sikit. Tapi tu sampai sekarang orang masih buat sih. Sebab apa? Aku tak tahu. Aku selalu nampak pakcik-pakcik ni dia macam cuci tangan sikit dekat air. Aku tak tanya lah. Aku nampak je sebab aku tak praktis. Tahu tak kenapa? Dia sebab kalau kau tak letak air, nanti kalau kau biarkan kau berbual, especially majlis orang kahwin kan, nanti apa binatang yang datang hinggap? Binatang? Tapi kalau nampak aircon ada binatang ke? Orang kahwin dulu orang kahwin dulu. Lalat. Lalat. Sebab tu orang letak air sikit. Tapi kalau lalat minum air? Minum air lah supaya lalat tu minum air. Is it kau you got the same reason? No. Apa kau punya sebab? First nak kena cakap dulu kenapa jangan macam gitu. So bila cakap nanti dah makan, bila dah ni jangan kering tinggalkan kering-kering. Nanti setan jilat. Itu kau punya. Tapi sebenarnya apa yang aku tahu, jangan kering-kering sebab nanti nak cuci. Susah. Susah macam minyak dia melekat lah. Macam gitu. Tak, pasal kalau kau macam contoh kau makan kari and then that kari kau biarkan macam gitu, nanti bila dia kering kau nak cuci dia akan ada stain tau. So that's why orang dulu selalu bilang letak air lah. Jadi bila kau nak cuci senang, stain dia semua dengan diorang punya reason pun kadang-kadang mengakar juga, ni letak air ni murah rezeki. Tak pernah dengar ke? Betul. Ada lah. Dia tak pernah dengar. Diorang cakap murah rezeki. Bila kita dah tahu kita lagi jemput orang kahwin, sebenarnya senangkan abang-abang yang kat belakang nak cuci pinggan mangkuk. Macam gitu. Aku sampai sekarang aku punya pantang larang, aku tak jalan bawah jemuran. Pakai susuk ke? Tak lah, dia bukan pasal pakai susuk. Cuma aku tak jalan bawah jemuran sebab kadang-kadang kat jemuran ni kain masih basah-basah, soalem masih basah-basah. Ada orang pergi letak mop kat situ. Kau jalan kat bawah kan kotor. Macam gitulah. Actually orang-orang dulu dia punya cara nak sampaikan mesej jauh dan lambat. So bila dia cakap jangan jalan bawah jemuran, nanti susuk jatuh lah apa ni semua, Mungkin tak ada lah kan? Kalau susuk more tu benda tajam lah, dia tak boleh makan sate. Sebab ada lidi sate tajam. Macam gitu. So macam I don't know, you are born in in Singapore 1980 ke 90s? 80s Aku 90s. 90s macam kita pergi orang kahwin dulu, time budak-budak, kalau majlis tu hujan lebat. Hujan lebat. So apa yang kau pernah nampak orang buat hujan lebat time majlis ni? Panggil katak. Kita lah budak-budak yang cucuk katak. Macam mana? Apa pantang larang dorang? Ni aku tahu. Dorang akan ambil baju pengantin yang semalam tu dorang tidur tu. Lepas tu dorang akan campak atas kemah. Macam gitu. Itu pantang larang dorang lah, supaya hujan tu akan berhenti. Serius lah? Ini keluarkan topik tapi tak tahu. Sebab aku nak tahu benda Lepas ni. tu kau Pakistan tak ada praktis ni kan? Tak ada. Bila dah campak tu kau akan nampak satu pakcik tu kan, dia very macam, wah, kau tengok dia macam, ini orang yang ada ilmu ni. Dia akan tengok langit kan. Dia akan tengok langit. Masuk satu jari dekat. Tak, dia akan tengok langit. Lepas tu dia macam, korang macam nak tolak langit lah. Dia macam tolak. Okey, tak apa, dah boleh teruskan dah ni majlis. Tapi aku biasa kalau orang kahwin aku nampak pakcik yang dia mungkin diri kat tepi selalu dia macam ketuk-ketuk depan rokok macam gini. Itu memang dia lah. Tak ada kena-mengena. Tak ada kena-mengena. Oh, bukan pakcik tu lah. Bukan. Dia bukan pakai tempat lah. Pantang larang. Macam Chinese, for Hokkien especially kan, bila dapat rumah baru, apa dia buat? Roll pineapple. Kenapa? Kuat lah. Good luck.
untuk good luck lah. Lagi jauh tu pineapple, lagi luck lah rumah tu. Itu kepercayaan dorang. Yang kepada macam kita, jangan kau campak kuih tart pula. Untuk kita macam biasalah, kita ada agama Islam, masuk tu beri salam. Kau nak pagar tu selawat lah, pakai apa ni, baca ayat kursi lah satu rumah. Azan. Lagi apa lagi Man? Kau ada apa? Pantang larang Man ada? Pantang larang. Aku. Kau pun ada pun dulu. Suara dalam terbalik. Apa tak boleh pakai suara dalam terbalik Tak, ke? dia pakai suara dalam terbalik. Apa pantang larang dia? Nak pass exam pakai suara dalam terbalik. Ya ke? Ini aku tak pernah dengar ni. Ini aku bilang kau sekarang. Aku biasa tahu jangan pakai suara dalam. Tapi bila tidur. Takut ni tersepit kan? Bukan, kau nak kena kasih dia berangin sikit. Tapi pada aku benda-benda macam ini kan, dia kebanyakan dia macam mengarut lah. So dia sebaiknya jangan ikut lah. Sebab aku cakap orang-orang dulu dia banyak berlapik. Aku ada satu. Ini aku tak tahu jawapan dia. Apa? Kenapa orang dulu-dulu cakap kalau kau nak kencing, letaklah kau nak kencing dekat pokok, kau nak kena cakap Datuk nenek anak cucu tumpah kencing. Kenapa? Sebab kepercayaan diorang dulu memang benda-benda macam ini bila manusia diturunkan memang dah dihalau. Situlah tempat diorang. So diorang tak nak. Sebab during that time asas agama tak kuat sangat. So diorang percaya kepada bomoh, kepada benda-benda yang syirik macam ini, kan. Diorang minta izin lah. Sama juga during time aku NS, aku kalau dapat pergi outfield aku akan baca doa apa yang patut. Aku cakap Assalamualaikum, aku masuk tempat korang, jangan kacau tempat aku. Macam gitu je. Walaupun benda tu tak dipraktiskan, cuma aku tahu tu tempat korang, kau jangan kacau aku lah, because I'm serving my NS kau jangan kacau aku lah. So tak ada benda pun. So kalau kau nak buang air kecil pun bismillah je. Bismillah. The moment diorang dengar bismillah, diorang akan siam. Sama juga dekat rumah, tap water yang panas, jangan terus buka je. Rumah kan ada tap water panas kan, kau jangan buka je, kena anak jin kat dalam itu bottle trap. Bismillah dulu lah. Kau cakap bismillah, diorang dah siam. Kau nak cuci kau punya bottle trap kat dalam, kasih flush dengan air panas, okey lah. Apa ni Man, kau buka topik tapi apa pantang larang yang lagi yang kau ada? Taklah. Macam lagi satu pantang larang, macam orang cakap, contoh ni pedi komen lah. Kalau kat wedding nanti orang akan gurau orang ni. Lagi satu orang tu cakap kalau makan senyap. Senyap? Jangan Ni baru buat cakap makan jangan buka mulut. Baru buat ni. Okay, kenapa? Kenapa? Mengganggu. Tak. Habis apa? Makan untuk mulut tu betul. Jadi bila kau mengunyah tak buka mulut, elakkan dari tergigit. Kalau kau tak susah nak tergigit, nak kena kunyah berapa kali? 70. Kalau kecil sampai tak 70. Kalau ikut sunnah yang betul lah 70 lah. Tapi ni kan ada mic tu sebab kau dengar. Okay, lagi satu yang pantang larang yang biasa aku dengar time majlis is lelaki. Dia bila tengah makan jangan alih-alih tempat. Banyak isteri. Kau biasa makan alih-alih tempat ke macam mana? Tak, aku wedding selalu tak makan. Tak makan. Dah cakap pasal wedding lah. Kalau tempat rumah ke apa, dia sama lah. Dia mana-mana tak kisah. Tak pernah. So far memang kalau makan kat living room, kat situ je. Tak pernah beralih lah. Tapi pada aku benda ni semua aku tak percaya. Pada aku ni semua tahyul. Jadi jangan bukan ikut tahyul lah. Sebab kalau kita dah percaya sangat, dah taksub sangat, benda tu kan akan bawa ke arah yang syirik lah. Kita kan ada agama berasaskan kepada doa lah kan. Kenapa anak dara tak boleh sapu waktu malam? Rumah waktu malam. Aku tak tahu. Tak tahu. Dia ni Gen Z betul lah. Selalunya mak-mak cakap, aku depan umur belum ada 3 tau. Mak-mak tu cakap kalau sapu malam nanti jadi anak dara tua tak kahwin Padahal okey mak aku sapu. Mak aku sapu okey je. Padahal mungkin mengganggu malam. Sebab kita hidup HDB, kau sapu tu bunyi set. Tak, sebab dulu kan pakai penyapu lidi. Bising. Jadi kan kampung. Jadi seram juga macam kucing. Boleh yang lagi satu pantang larang ni aku tak tahu ni pantang larang ke tak. Cakap je mak. Aku boleh jawab. Sebab dulu
Aku ada habit time kecil. Bila masuk toilet aku suka menyanyi. Jadi mak aku cakap kau kalau masuk toilet, siapa nyanyi dalam toilet tu bukan yang kita dengar tu, bukan suara kau, suara syaitan. Itu sebenarnya mak kau tak nak engkau mengganggu jiran-jiran. Bukan mengganggu jiran-jiran sebab tak nak buat tabiat yang buruk. Sebab bilik air tu tempat siapa? Tempat syaitan lah. Jin kan. Itu je. Macam Isa cakap dia nak menakut engkau. Dia tak nak engkau buat benda tu. Dia akan came up with benda yang dia takut. Kecil-kecil pun sama. Jangan balik malam, dia kena sembunyi dengan hantu tetek. Tu maghrib lah. Maghrib. Tu jam balik malam. Jangan masuk sembunyi waktu maghrib. Aku sembunyi hantu tetek. Cakap betul tak betul sure ada hantu tetek. Aku pernah cakap dengan anak-anak aku pasal diorang sembunyi dari aku. Sembunyi kat rumah. Tahu cakap, mana you all? Semua diam. Oh, you all nak sembunyi be careful, nanti kena sembunyi dengan hantu tetek. Diorang keluar. Bukan diorang takut, diorang ketawa-ketawa terbahak-bahak. Pasal kena sembunyi dengan hantu tetek. Because it's not scary lah to them. It's not scary lah. Tapi kau imagine kena yang anak yang rebellious kan. Kali mak dia cakap kau main sembunyi waktu maghrib, nanti kena kidnap dengan hantu tetek. Kena yang masa rebellious ni sengaja. Sebab dia memang nak kena kidnap. Apa pendapat kau, Yan? Tak tahu lah, tu dia lah, dia yang pasal lah. Kau tak ada sebab kau pun dulu rebellious apa? Kau tak ada macam nak sangat kena kidnap dengan. Tak lah, aku akan balik rumah sebab bapak aku garang. Takut bapak. Tak lah, sebab macam aku cakap dulu zaman kampung ni, dia pendedahan dia punya nak dapatkan ilmu agama tu, it's not like us tau kat hujung jari. So nak kena tunggu ustaz datang kampung tu. Itu pun kalau ustaz yang betul. Kena ustaz scammer punya, kita pun tak tahu apa during that time. So kampung-kampung ni kadang-kadang diorang punya belief is bomo, orang-orang yang boleh ubatkan diorang. Dengan dulu bila dapat belajar sikit je, diorang akan gunakan untuk orang susah apa, nak cepat kaya, diorang akan gunakan 77, nak hantar-hantar benda. Aku pernah dengar sebab member aku pun dia punya bapa is orang original from Tekong. Okay. So dia pun pernah cakap, bapak dia pernah share lah aku, during sebelum Singapore nak take over atau bukan Singapore take over, the army want take over lah. Sikit-sikit Singapore army baru dapat sikit pulau tu dan masih ada penduduk kampung. Pukul 7 exercise dah cut tau. Dah tak boleh continue macam sekarang. During that time diorang akan nampak benda tu terbang. 77 tu lah. 77 terbang from one kampung to one kampung. Benda apa tu nama dia? 77 Telur tu lah. Telur tu. Kira aku ada niat tak baik nak hantar kat engkau. Aku akan hantar benda ni. Aku serius tak tahu. Macam gitu Telur Telur lah. Orang panggil telur lah. So, kalau nampak kena tegur benda tu. Jadi dia takkan sampai tempat yang orang nak tujukan. 77 lah. Pum, betul. So Man, lain kali kalau kau nampak benda terbang-terbang, dia macam shooting star. Kau nampak kena tegur. Orang kata tu bebek tegur lah. Jadi benda tu pecah, dia tak sampai ke orang yang dia nak tujukan. Ya. So far kau macam mana? Ejen rumah ada tak benda-benda yang kau orang dengar ke, orang tua ke bagi tips? Man, ni kau dapat rumah baru ni, jangan lupa jangan pakai jamban ke. Aku tak tahu lah apa-apa lah. Ke macam buyer nak rumah tapi dia ada macam pantang larang dia, macam this one rumah ni tak boleh gini, tak boleh gitu. Bila kau selak tu kau ternampak macam asal ada kain ni kat sini, asal ada ni. Kau tak pernah tanya ke? Korang nak berbual pasal pantang larang Melayu je ke macam mana? Apa-apa lah yang kita tak tahu. Actually every race have their own belief and pantang larang lah. Okay. Macam one example, aku pernah serve India. Even dia punya unit number pun plays a very important role to their purchase. Pasal diorang have some sort macam lucky number tau. That one Chinese pun lah. China pun ada. Tapi India pun lagi teruk bro. Kenapa? Because they really like need to follow that lah. Because if they don't follow, then memang kehidupan orang will have bad luck throughout lah. And diorang punya pantang larang, dia punya nombor is so specific that dia tak dapat ni, dia memang tak boleh beli. Macam Cina at least dia punya pantang larang, macam contoh tak boleh tinggal tingkat 4 atau yang ada nombor 4, that kind of thing. Then macam India, dia punya facing kat north, south, east, west macam katil dia nak kena facing east, tak boleh facing west. Ini semua can ruin the deal lah. Itu yang masih ada mak bapak ataupun yang moden yang India. Yang muda-muda pun masih ada. Is it? It's their belief lah. Setahu aku more to Chinese punya side lah. Kalau macam rumah aku sebenarnya, actually aku silap rumah aku boleh downkan lagi rumah tu sebab aku dapat west punya matahari.
Chinese tak nak. Yes, correct. Chinese tak suka. Dengan diorang suka tengok sama juga nombor pintu, plate number, diorang akan kira-kira macam okey aku dapat dah kira-kira kan. Ni campur ni sampai 2 digit, ni campur ni dapat apa nombor. Correct. Kan macam gitu kan. Ada orang nak nombor 2, ada orang nak nombor 1. This one luck rumah ni nombor 1 luck . Kalau Melayu pantang larang tak sangat lah, but dia kira pantang. Kalau Melayu pantang larang dia jangan jiran ex kau ke. Kalau Melayu pantang dicabar. Pantang dicabar. Banyak lagi benda lah. Tu sebab rumah aku dulu ramai orang datang view lah. Baik Kenapa? Cina, baik Kau tinggal India, berapa baik dulu Melayu. rumah? 8. 8. 8 memang Ong. 8 lah. Favorite. 08 616. 08 plus 6 14 Tak tahu, tak ada kena-mengena man. Jangan kira-kira. 21 27 7 plus 2 9. Tak ada apa-apa lah. Apa 9? Siapa kau punya? Tadi dia punya Tak, 8 616 kan. 8 plus 6 berapa? 14 14 plus 1 15 15 plus 15 6 plus 6 21. 1 plus 2 3. Boleh lah. Top 3. Gitu kiraan dia. Gitu lah. something like Aku that main lah. benda ni dulu time kita dapat tiket bus tau. Aku suka kira 4 nombor tu. Macam member kerja, okay, ni kena dapat kau dapat top 3, kira hari ni hari ada hang lah untuk engkau lah. Okay, aku ingat satu Melayu. Okay, boleh. Tapi ni not really pantang larang lah. It's just preference lah. Usually especially makcik-pakcik, diorang kalau boleh arah kiblat tu tak nak menghadap toilet. Yeah. Itu je dia punya pantang larang lah. Tu bagus lah actually. Ada motif dia lah. Sebab kalau kau solat lepas tu kau menghadap toilet kan mungkin tak best lah. Apa lagi Ada. Yang tu simpul-simpul baju, tersimpul tai aku. tak guna lah. Aku pernah terkencit siul. Tapi kadang-kadang works lah. Tak ada lah. Aku kadang-kadang works. Makin aku baca makin berpeluh ada. Ya ke? lah. Tak sempat dah sampai rumah. Apa tahan ni Tahan lah. Oh, kalau aku lain. Apa? Tak ingat lah Cak Tahan. Bukan. Korang berbual lu kasih aku ingat Aku sampai last kali lah ni, aku cakap ni aku dah pakai kad dah. Cakap aku lagi percaya doa. Cakap ya Allah Tuhanku, kau tolong tahan kesakitan perut aku ni sampai betul-betul aku sampai toilet rumah aku. Jangan cakap sampai rumah, kadang-kadang kau buka gate je dia dah terut. Sampai toilet rumah aku. Tapi cakap pasal benda ni bila nak melepas, korang ada macam that feeling tak? Macam lagi kau dah nak dekat sampai rumah. Betul. Of course sama. Kau dia punya tu macam lagi. Lah. Betul. Itu tak apa man. Kau pernah dekat public public toilet, engkau kat dalam ni, kau tengah buat bisnes, tengah relax kan, tengok tembok. Kejap lagi kan gerbang buka bakal dengan bakal laju kan, gantung. The moment dia gantung je split second bro. Airbrush. Ini airbrush. Dan kau dengar bunyi prak, kau automatik tau kaki kau pun terangkat. Isyul lah. Dia dah okay, kau ingatkan dia dah prak, dia kira dah habis lah. Dia kira dah prak pak dia gitu. Tak ada. Terus ni. Lama tu dia simpan. Tapi yang tu aku biasa nampak bila dekat luar punya urinal. Pasal uncle lah, pasal mungkin drive taxi ke kan, tak lama kan dia sampai je tangan suar dekat tembok baik. Satu kat tangan tembok, lepas tu satu pegang ni dia punya tu lah aku rasa. Jadi lepas tu dah wah macam gitu. Wah. Okay, lagi satu last Okay, pantang larang apa lagi? Cepat abang, pantang larang lagi. Apa yang lama lupa lah, rambut. Ingat? Apa kena dengan rambut? Alamak, tak ingat lah. Jangan sikat rambut malam-malam bukan. Dia aku tahu ni jangan makan buah apple malam-malam. Apa yang jangan makan buah apple malam? Kenapa? Kau tahu dulu aku primary school. Kau tahu lah budak-budak aku semua nanti diorang suka cakap benda ni. Kau tahu tak kalau kau nak jumpa nenek kebayan malam-malam dalam pukul 12 tengah malam, bilik kosong gelap, kau makan buah apple je. Asal nanti dia datang minta apple. Tu aku nanti tu bukan Red Riding Hood ke? Nenek kebayan. Betul. Ni benda-benda gini time kecil diorang share aku macam ya betul, tapi aku tak pernah buat lah. Aku tak pernah try. Main spirit finger pernah main? Memang aku pernah. Tapi aku tak pernah. Aku takut. Aku sebab aku dulu primary school aku masuk military, bukan military band, brass band. So kita banyak pergi tempat-tempat camping untuk kita belajar, kira exchange program dengan sekolah lain. So aku dapat pergi ke Serimbun. Cakap anak kita buat kawan lah, jom lah kita main spirit finger lah.
Aku tak pernah sih. Aku pun tak tahu itu benda coin memang bergerak ke, tangan members bergerak ke, aku pun tak tahu lah. Tapi bot dia macam mana? Korang tulis sendiri lah bot dia? Tulis sendiri. Dulu tulis sendiri. Sekarang ada jual tau Man bot dia. Ada jual. Dekat TikTok ada orang bikin. Dia buka bot tu dia orang pergi dekat tempat yang berantu. Dia buka, nanti dia orang tak ada bunyi. Itu Jumanji. Ada gajah keluar. Okey lah, kita bungkus episod ni. Lagi satu. Ada lagi ke? Kalau ada kematian, jangan ada kucing hitam. Jangan melintas kan? Sebab kalau kucing tu melintas, nanti hidup balik. Mayat tu hidup balik. Surprisingly, bukan Melayu saja yang dulu ada fikiran macam ini. My friend Chinese pun ada fikiran macam ini juga. So apparently dia balik sebab pakcik dia meninggal lah dekat Penang. So dia cakap kat Penang tu kalau diorang takut sebab tak ada orang nak boleh jaga sebab banyak kucing-kucing liar. Cakap habis kalau kucing liar besar, no, we scared the black cat lah. Cakap black cat. Wah, aku mungkin dah dapat tau. Aku cuma nak cucuk dia. Why lah? No lah, you later go across the coffin lah. Then the apa ni? Corpse. The badan pula. Kira jenazah tu boleh bangun balik. Aku cakap, korang pun ada mindset macam gini juga Asal tak bagus mesti black Kenapa Tak tu ugly duckling kot jadi mangsa. Ugly duckling. Kenapa black tak bagus ke? Tak tahu. Ni benda pun aku pernah dengar. Tapi dia bukan dekat macam jenazah. Dia is kubur. Means kalau let's say kita dah kebumikan, dah balik, lepas tu kalau kucing tu dia macam lintas lah. Dia macam across. Nanti keluar daripada kubur. Kau banyak tengok cerita Suzana ni. Ada Chan lah, cerita hantu lah dulu mungkin lah. Tapi cerita Indonesia, kau try tengok. Kita kecil-kecil dulu nak dapat cerita kan susah. Suzana. Aku biasa ni Rozana. Nak dapat cerita kan susah. Suzana kan. Sekali keluar pula Suzana. Alamak, Sunda bolong semua. Aku sejujurnya tak minat tengok cerita. Memang aku mak nyari nak tidur dengan mak. Memang meminta. Dah okey, kita bungkus episod ni. Kita akan jumpa di episod yang lain. Aku minta sudahlah, aku minta favor kawan-kawan kita daripada Malaysia sebab diorang tinggal kampung. Sibuk dah dia ni daripada dia nak habis. Tinggal kampung, mungkin ada pantang larang yang kita tak pernah dengar. So komen dekat kita punya YouTube lah. Kita budak bandar bro, mana tahu apa kan. So komen bukan dia baca pun. Aku baca lah. Aku baca. Reply lah lain kali. Okey, pada anda yang inginkan perkhidmatan ejen rumah, hubungi ejen Aiman di talian 8800 6614. Siapa nak follow ejen Aiman dekat social media, korang boleh follow dekat Instagram, TikTok aiman.roza ataupun Facebook ejen.aimanroza. Man, ada pantang larang tak? Tak boleh call kau berapa? Jangan call aku lepas pukul 2, 3, 5, 9. After 2, 3 final tak boleh. Tak boleh sebab nanti Aiman jadi putih. Betul. Okey, kita jumpa dalam episod seterusnya di dalam Bora My Chat. Apa pun steady.